ujian, di situ Allah akan bukakan jalan. Di mana ada kebaikan, di situ ada keberkahan. Di mana ada kesabaran. Kalau dia tertulis Cina aku Dari mereka pergi lagi boleh boleh tahu. Aku tengok kamu-kamu ni aku pasal tu maka jawab dia pun aku ni sebagai hamba, aku hanya berhati bersama. Aku tidak mengharapkan syurga atau mengharapkan aku ni sebagai manusia. Kewajipan aku aku sekarang kepada Allah kan, daripada sembah tu macam balik naik atas. Balik dekat tengok aku dah bawah daripada masuk ahli sunnah neraka ke hati dan syurga. Dia turun semua balik. Aziz, hati tengok kamu dah cukup. Duduk dan syukur. Betul kan? Allah berkuasa untuk mengubah daripada neraka kepada syurga. Maka dia kabur lah. Kamu tak usah kisah kamu ada dalam syurga. Naik kamu aku tengok ada dalam syurga. Maka dia kata apa? Aku ni berbuat hati kerana aku adalah seorang hamba. Aku tidak kira sama ada aku syurga atau neraka. Itu bukan kerja aku tetapi milik Allah. Maka dia pun, malaikat pun heran juga. Tak terkejut ke dia? Kalau kita bagi orang semua tu terkejut, alhamdulillah aku dapat. Dia tak terkejut tu. Maka dia kata, inilah apa nama tu, amal yang aku buat ni adalah apa je kebaikan aku buat ni bukan kerana manusia, bukan nak harap pujian, tetapi aku beribadah, aku beragama. Kemudian dia tanya balik kepada malaikat, apa sebab aku ada kena aku ni? Apa sebab tu? Maka malaikat bercerita. Jadi cerita panjang 6 jam cerita. Kemudian malaikat pun kata, kamu suatu masa dulu masa kamu 4 tahun dulu, masa itu mak kamu datang ke bilik kamu bangun tidur. Tetapi kamu dengar orang kamu pura-pura tidur. Alhamdulillah tidur. Maka bila mak kamu buka pintu, maka dia kamu suruh kedai. Dia cari asal dia tidur, maka mak dia sayang mau tak tolong kamu tidur. Dia pun balik. Tetapi perbuatan tidur tu menjadi kemurkaan Allah. Kan? Bukan dia kata tapi dia hanya tidur, dia berdiri. Sebab alasan dia tujuan dia nak kita suruh lah. Itu dia sebab. Dalam kecil sebab dia masuk kita. Begitulah kita ni kadang-kadang kita buat yang baik tu, jangan kita ungkit, kita buat jahat orang jahat kepada kita, jangan kita balas, maka itu satu yang ada. InsyaAllah dengan esok kita juga akan kita semua banyak dosa. Siapa ngaku banyak pahala? Ada. Tak berani saya banyak dosa, kita adalah pendosa. Tetapi bukanlah kita pendosa kita tak harap kita masuk ke dalam neraka. Kita usaha kadang-kadang Allah tak lihat di awal, tetapi Allah lihat kita di akhir. Akhir kita, moga-moga kita akan dapat husnul khatimah, bukan su'ul ya. Katakan kehidupan di sini. Jadi kesempatan itu masih ada inilah. Tujuan saya supaya tuan-tuan dapat berjumpa dengan kawan kita yang dulu kita banyak hasad dengan kawan, kita banyak mengata kawan. Maka hari ini kita ada pertemuan ini enggak hari. Takut sebab dia aku hutang harus sumpah sekolah balik. Itu sanggup sebabkan. Dari ini saya dulu lah. Saya dengan duit hati dari rambut sampai ke kaki saya pun mohon maaf. Kata-kata saya kadang-kadang saya menyinggung perasaan. Esok dia akhirat tuan-tuan tu dia pun nak mengata aku ni. Jadi saya minta maaf. Kadang-kadang pensil kat sekolah tu kan, dia pun buat pensil tu Razak punya. Dia dah masuk aku, dia panggil saya, mak, kamu hutang pensil aku. Dia masuk syurga, saya masuk aku. Betul kan? Sebab perbuatan kadang-kadang kita main tak sedar kan, kita pukul orang, dia sakit, maka dia pun mengadu pada Tuhan. Sakit yang aku buat, dia ketin betul kan? Esok kita akan ditanya juga. Bukan pasal hutang duit je, hutang kata-kata, hutang perbuatan macam-macam. Jadi kita pada hari ini kita dah 60 tahun. Kalau kita ada peristiwa lama dulu yang kita pernah kita rasa tak ni kan, mohon maaf ya. Saya dulu mohon maaf. Pertama saya makan dengan dua dah ni, kita ni tak esok pun makan duit. Kadang-kadang ada juga lebih duit 3 kupang. Saya tak lagi tidak tergantung kan. Jadi saya kalau saya terlebih
saya handaikan semua. Dulu tak saya. Kan, itu daripada hasil itu. Saya boleh kami menyebutkan. Bukan saya ini, tapi saya, inilah tujuan. Bukan tujuan saya nak cari populariti ke cari tak. Supaya kita semua dapat betul sama, kita dapat dan kuat kita kalau boleh biar sampai ke penghujung sampai ke. Dan pada hari ini ramai kawan kita urut. Saya pergi rumah Mazal Sof. Kita nak gaduh ni kalau sudah dekat. Jantung mudah dan rosak. Tapi dia terima. Mengapa? Masa sakit perlu ingat apa? Bukan sekali dia. Tapi saya boleh pergi rumah sakit, kita jangan doakan dia saja. Allah aku doakan kamu pergi kamu. Tapi kita minta dia doa kita. Nah, kamu doakan aku, aku jadi doakan. Jika orang yang sakit ni, kita pergi, kita minta dia doakan kita. Bukan dia doakan, tapi kita doakan. Bukan. Jadi begitu ya. Jadi pada kesempatan Pak Guru rumah kita rumah orang yang nak cok dan dia kan mahal ni. Buat mereka macam tu tak boleh. Okey, itu satu yang saya dapat balik. Jadi kita ada anak-anak dari isteri kita ini satu yang ramai saya akan saya limbah dan kita semua anak aku dia aku yang buat. Jadi kita adalah kita bila ada yang baik duduk siapa ni cari dia yang di rumah istiqamah kita dan kita janganlah cari kasih kita. Saya tak nak jumpa sahabat. Mungkin lain kali tak itu sebab saya nganjur depan. Ini pasal ingat lagi ni. Ingat lagi kawan. Takut minta esok kamu siapa? Kawan. Kan? Kamu siapa? Dari mana? Kita dah lupa Allah Ta'ala beri macam itu. Tapi ada hari ini kita masih ingat kita boleh tunjukkan perhubungan macam ni. Perhubungan ini jadi itulah tujuan saya sebenarnya. Bukan tujuan saya nak. Tadi semua dah naik balik yang di pusing kemudian. Siapa yang belum pergi? Ada satu pergi lagi. Kita ada 6 pergi. Ada pergi lepas satu pergi. Ada satu yang boleh pergi. Ya? Apa lagi saya nak? Pergi naik train di Kuching, Labu Kuching. Okay, tadi kita buat jabatan mutuah. Royak ada, royak. Jabatan mutuah. Royak tak ada, apa yang ada? Baru. Baca dulu. Udah kerja belum? Kerja dah. Ada tak? Ada jawapan tak? Jawapan ada. Ada dah. Okey, dia buat apa-apa.